Ya, hari ini di Borak Sini kita ada 18,235 penonton. Terima kasih semua Tak ada yang dapat datang hari sebenarnya. ini. Anda yang sedang menonton Borak Sini sekarang dan anda punya anak-anak ataupun anda sendirilah budak-budak senang nak masuk SPM ke, tengah fikir tentang kerjaya, sekarang ni ada peluang eksklusif dalam dunia oil and gas. Ya. Okey, minyak semua dah mahal kan. Jadi anda ceburilah kerjaya dalam dunia oil and gas. Kita bersama dengan dua orang hebat daripada MSNT ataupun Malaysian Society of Non-Destructive Testing. Kita cerita tentang industri oil and gas bersama dengan kita Wan Abdullah, Wan Hamad, Timbalan Presiden MSNT dan Dr. Abdul Razak, Board Member of NSNT. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sejujurnya kan ini pertama kalilah saya dengan Hani dengan NDT Technician. Maklumlah kami dalam bidang media, penyiaran. Jadi tak seberapa mahir dalam bidang oil and gas kan. Tapi kebiasaannya kalau kita bercakap tentang oil and gas ni, banyak kita tahu pasal kerja-kerja offshore, drilling, pipeline engineer. NDT Technician ni apa pula? Mungkin Tuan Wan Abdullah boleh terangkan. Okey, NDT adalah mempunyai skop yang sangat besar dalam industri kita. Dia bermula dengan daripada kejuruteraan lagi dan follow dalam bidang fabrikasi atau fabrication stage, dan kita follow kepada dipanggil commissioning dengan installation untuk mensahkan bahawa plant itu safe untuk operate, dan kita ada phase operation masa kita keluarkan produk apa semua kan. Dan selepas siap itu, mungkin kita dah habis dia punya produk semua tu, kita ada decommissioning stage. Masa kita nak buang semua fasiliti untuk back to normal lah kan. Ini semua dijalankan melalui pematuhan kepada standard tertentu. Dan ia juga memerlukan pengawasan ataupun kelulusan daripada penguatkuasa seperti DOSH. Dan kita punya aktiviti juga dilindungi oleh insurans, memastikan bahawa kita punya aktiviti ini mempunyai keselamatan insurans apa semua bila apa-apa yang tidak diingini berlaku. Dan ini selalunya melibatkan duit yang besar lah kalau berlaku apa-apa yang tidak diingini. Baik, okey. Dah mula faham dah sikit lagi dalam industri oil and gas ni. Tapi nak menjadi NDT technician ni semata-mata dalam industri oil and gas ke, doktor, ataupun dia ada sektor lain juga yang terlibat? Okey. Sebenarnya tiap mestinya dalam oil and gas, walaupun oil and gas ni kira dominan menggunakan teknik NDT, bidang dalam industri lain seperti dalam industri pesawat, kita melakukan inspection pada kapal terbang, ataupun industri yang menyediakan tenaga, mengeluarkan tenaga, ataupun suatu hari bila kita membuat ada reaktor nuklear, kita memerlukan pemeriksaan, ataupun dalam bidang perkapalan, kita juga memerlukan pemeriksaan, juga dalam bangunan, jambatan. So mana struktur, betul-betul struktur yang memerlukan integriti, kita mesti melakukan teknik NDT. So skopnya luas dalam bidang NDT ni. Jadi NDT Technician ni memastikan keselamatan sebelum apa-apa dijalankan tu, safety tu NDT Technician lah ya. Betul. Tapi apakah kriterianya, doktor? Sebab mungkin ramai yang lepasan SPM, lepasan universiti rasa macam alamak, layak ke saya nak jadi NDT Technician? Ada spesifik degree ke apa tak, Dr. Razak? Okey. Dalam dunia technician atau juruteknik NDT ini ada 3 level. Pertama dipanggil level 1, iaitu lebih pada operasi, mengikut instruction. Level kedua adalah penyeliaan dan juga dia membuat instruction untuk orang bawah, orang itu. Dan level 3 lebih management, dia membuat prosedur bergantung pada industri mana yang bekerja. Dan untuk dia orang layak kompetisi, dia di Malaysia ni dia boleh mengikut skim di bawah JPK, skim pelatihan NDT, di mana sijil dia itu diperakui ISO 19712. Malah di-accept oleh global lah. Dan mereka akan melalui mengikut kursus di pusat-pusat latihan botoliah yang diiktiraf oleh JPK, dan lepas lulus exam dia ada certain experience, dia baru dapat sijil. Okey. Dan sijil ni kena renew setiap 5 tahun. Oh. Pasal kita nak pastikan dia tu competent. Okey. Jadi kita tahu dia dapat sijil, lepas tu dia tak buat kerja. Suddenly nak buat inspection tak laku dah kan. Mungkin prosedur dah berubah apa semua. So every 5 tahun kena renew balik. Sampai umur berapa tu, doktor? Selagi dia mampu. Oh,
Oh, Masa lagi dulu. wow. Okey, jadi NDT technician ni orang-orang yang hebat lah kan? Sebab selalu kena pergi kursus dan sebagainya. Okey, Encik Wan Abdullah, cerita pasal kerjaya pula kan? Kalau cerita pasal kerjaya ni, mestilah ada orang terfikir pendapatan ni stabil ke tak kalau jadi NDT technician. Macam mana pendapatan sebagai NDT technician ni? Career NDT ni dia boleh offer very attractive punya package lah kan untuk salary apa semua. Jika sekiranya NDT itu ada keinginan untuk improve. Bila dia dah level 1, dah ada experience dan apa semua sekali, upgrade ke level 2 dan dapat dia punya salary grade akan naik lagi. Bila dah ada experience dan apa semua tu, upgrade ke level 3. Daripada yang mempunyai degree ataupun diploma, dia boleh upgrade lagi kepada inspection engineer, production engineer, material engineer apa semua. Dan kalau yang ada yang business mindset, setengah-setengah daripada NDT technician ni, dia buat company sendiri NDT untuk offer services. Wow. So ramai yang founder inspection company ni adalah dijalankan oleh ex-technician sebelum ni. Dia berapa banyak level sebenarnya, Encik Wan? As Dr. Razak cakap tadi, 3 level, 1, 2, 3. And then special. Dan inspection engineer ke, owner of the company ke apa semua kan. So ramai kita promoting NDT ni pasal borderless punya konsep. So certified dekat Malaysia, dia boleh pergi all over the world. Boleh pergi mana untuk dapatkan punya perkhidmatan lah. Wow. Asalkan ada sijil. Ada sijil. Dan sijil itu diiktiraf untuk seluruh dunia. Kan tadi Tuan ada sebut kalau satu level tu buka syarikat sendiri kan. Kalau makan gaji tu boleh dapat pendapatan yang lumayan tak? Untuk level 2 dan 3 memang quite stable punya income lah. Okey. Bagus Pasal 2 ni lah independent operator. Level 1 lah assistant operator. Okey. Itu cerita pasal NDT technician kan. Tapi kalau macam peranan MSNT dalam menjamin kerjaya NDT di Malaysia ni macam mana pula, Encik Wan? MSNT ni adalah satu organisasi non-profit organisation yang dijalankan oleh sukarelawan yang bukan Seperti Encik Wan dan ya, Doktor? semua board of directors is sukarelawan. Kami menghubungkan antara pekerja level 1, level 2, level 3 dengan kita punya regulation, universities, Jabatan Standard Malaysia, perkhidmatan learning center untuk make dia punya environment tu mampan lah. I see. Ataupun kita create a new method untuk NDT lah. Wow. So apa harapan MSNT sekarang ni untuk para pelajar-pelajar lepasan sekolah yang nak menjadi NDT technician ni? Harapannya apa? Saya menyeru kepada semua lepasan universiti, sekolah semua kan. Satu sekali lah, you kena ada a strong mindset untuk improve. Untuk improve dan mindset tu ada keberangkalian untuk upgrade from level 1 to level 2, level 3 and so on so forth. Okey. With that mindset tu you boleh bina kerjaya yang stabil lah. Kena ada mindset yang strong kan, nak maju dalam bidang ni. Kontradik dengan sistem ni adalah kita punya generasi baru ni dia handphone savvy, IT savvy semua kan. So kita NDT ni require site work. You kena dirty your hand, panjat kolom, panjat pipe sana untuk buat inspection. Budak-budak zaman sekarang macam mana doktor? Rasa macam okey lagi ke ramai dah tak nak ke arah ini? Bagus soalan tu. Saya pada pandangan saya generasi sekarang agak berbeza dengan generasi zaman saya lah dengan Tuan Haji Wan kan. So element of survival ataupun daya tahan tu kurang. Pasal the nature atau kerja je agak berat. Kita akan bekerja di malam, buat inspection dalam confined space di kawasan yang hutan, kalau pipeline. Jadi ada ular lagi. Jadi sekarang ada teknologi, ada yang ada water lagi. Melakukan inspection. So kerja dia quite tough. So generasi sekarang ni saya rasa is agak tough lah pada dia orang. Kentalkan jiwa anda dan jadilah NDT technician ya demi menjadi orang yang berjaya dalam oil and gas. Try lah, Keanu. Allah, Masih muda kalau kan? saya survive sehari ni. Tak boleh. Okey, jangan lupa ceburi peluang dalam industri oil and gas ni sebagai NDT technician. Terima kasih kepada Dr. Abdul Razak dan juga Encik Wan daripada MSNT.